3 tanda yang menunjukkan perempuan tu tak sukakan korang. Syomiza bagi 3 tanda tersebut. Yang pertama, susah sangat nak balas WhatsApp korang ataupun chat daripada korang. Kalau balas pun mungkin pendek-pendek lah sebab dia memang tak minat dan memang tak suka kat korang. Nombor 2 ni pun selalu ketara sebab dia takkan mulakan chat dulu. Ataupun senang cerita, dia takkan reach out. Dia takkan call korang dulu. Apa-apa memang korang yang akan kena call dia dulu ataupun chat dia. Hai, awak dah makan ke? Tapi kalau dia tak pernah nak mulakan conversation tu, sebenarnya memang dia tak minat. Dan yang ketiga iaitu yang terakhir, sebelum Miza bagi poin yang terakhir iaitu yang ketiga, jemput follow TikTok akaun Miza yang ini sebab Miza akan naikkan lagi next 3 tanda. Tapi korang bolehlah komen dekat bawah next 3 tanda apa yang korang nak Miza buat. Tanda ketiga menunjukkan perempuan tu tak suka dengan korang. Dia banyak bagi alasan. Contoh nak jumpa, korang ajak jumpa, hello, I nak jumpa you lah ni. Dia akan cakap, oh I busy, Tak pernah langsung dia terus jawab okay. Ada tak tanda-tanda tu dekat orang yang korang suka tu? Kalau ada, dah boleh faham kot. Sorry. Jangan komen, jangan kecam-kecam.